Monjaro baru je masuk Malaysia minggu lepas. Ramai doktor excited, termasuklah saya. Kenapa Hai, saya Dr. Zulaika. Pertama, kalau nak turunkan berat badan ni, ia bukanlah kerja sehari dua. Ia memerlukan komitmen untuk 6 bulan ke 1 tahun. So, yang best tentang Monjaro ni, ia cuma perlu dicucuk seminggu sekali sahaja. Tak perlu makan ubat hari-hari, tak perlu cucuk hari-hari. So, patient saya pun akan lebih konsisten. Sebab tu saya suka. Yang kedua, walaupun ada ubat-ubat lain yang ada function sama macam Monjaro seperti Wegovy, Zepbound, tapi diorang belum masuk Malaysia lagi. So Monjaro ni adalah satu-satunya ubat yang ada dekat Malaysia ni yang boleh aktivekan dual hormon iaitu GLP-1 dan juga GIP yang boleh bantu masalah obesiti dan penurunan berat badan. Jadi, apa benefit GIP yang cuma ada dalam Monjaro ni? Selain ia kawal selera makan, ia juga boleh kawal kadar gula dalam darah dan ia buatkan badan kita menggunakan lemak tersimpan sebagai tenaga. So sambil turun berat, sambil ada pembakaran lemak dengan efisien. Sekarang dah faham kenapa most doctors excited bila Monjaro masuk Malaysia? Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh consult dengan doktor kami.